Parti pembangkang ni dia umumkan. Dia umumkan bahawasanya begitu begini, begitu ni. Fitnah yang terlalu banyak. Persepsi yang buruk dilemparkan terlalu banyak. Betul. Orang ni kalau hari-hari lah kita duk minum, hari-hari makan, seronok lah. Gemuk lah badan kita. Macam saya lah, makan tambah-tambah naik dah ni badan ni. Contohnya nak kena kurangkan badan. Contoh. Contoh. Belum. So, persepsi tu ditanam. Dia melekatkan di kepala. Ini kerja-kerja fitnah pembangkang ni. Masuk dalam parti. Boleh sebut parti tu. Boleh. Parti PAS ni. Ya, betul. Datang ke kawasan-kawasan contoh dia datang ada saya. Dulu tu kita ada peluru lebih tajam lagi ni. Dia tuduh gitu gini gitu. Tapi sebenarnya dia ni banyak yang menipu. Dia tidak berdiri dengan kaki yang sendiri. Dia tak ada fakta yang jelas. Kemudiannya persepsi ini yang ditanamkan, persepsi ini. Saya risau ini akan merosakkan masyarakat Malaysia. Saya nak ambil satu contoh yang kita agak risau. Orang kafir membaca Al-Quran dan mengeluarkan hadis lah contohnya. Baca Al-Quran dan juga hadis. Betul. Sekejap kata boleh. Hari ni buka kitab boleh. Esok buka kitab tak boleh dah. Macam biskut lah. Contoh. Ini kan akan menjadi khilaf kepada anak-anak generasi yang akan datang. Betul, setuju. Kalau kita buat hari ni, masyarakat yang akan datang apa macam ni? Masyarakat anak-anak kita ni. Macam kita mungkin alhamdulillah buat kita akan mengkaji Al-Quran apa semua. Bagaimana anak-anak kita nanti? Generasi yang akan datang akan rosak sebab perangai malaon teruk begini-begini ni. Fitnahnya, patuanya akan berubah-ubah. Betul. Ini yang berlaku PRU kemerosotan yang kita dapat lihat bermula 12, 13, 14 ni adalah dia punya analisis persepsi yang negatif, dia tabur kepada kita. Tabur kan. Orang pun dah dengar macam betul. Padahal tak betul. PAS kena bertanggungjawab. Jika rosak Malaysia dengan agamanya, PAS kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab lah. Betul. Kena bertanggungjawab. Betul. Kalau rosaknya akidah, PAS kena bertanggungjawab. Kalau rosak masyarakat dengan kemakmuran ini, PAS kena bertanggungjawab. Jawab di akhirat. Kalau tak dapat jawab dengan di dunia, dia kena jawab di akhirat. Ni amaran. Sebab apa? Saya dapat lihat banyak perkara ni. Banyak sangat buat akhir ni. Banyak sangatlah. Betul. Banyak perkara lah. Saya nak kupas satu-satu tak cukup. Betul. Tapi mereka ni tidak akan terlepas. Tak kan? Ya, betul.